Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih yang sama juga iaitu hari Isnin 21 Jun 2026 Masihi bersamaan oleh kerana sekarang dah pukul 8 tepat pukul 8 malam, jadi sudah berubah tarikh dah. Daripada 6 ke 7 Muharram 1447 Hijrah. Okey, seperti biasa video dari report kita untuk hari ini iaitu untuk edisi 22 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 6 dan juga 7 Muharram 1448 Hijriah. Okey. Okey, sebab pada buat video dari report di rumah kakak saya kemarin, saya terus balik ke rumah mandi-mandi semayang Isyak dan lepas semayang Maghrib, lepas tu semayang Isyak. Lepas semayang Isyak baru saya keluar pergi ke Fitri. Biasa malam-malam minum malam seperti biasa, balik pada pukul 12:10 malam, dapat pagi. Tidur pada pukul 1:40 pagi, bangun pada pukul 6:50 pagi, bangun terus mandi semayang subuh, makan sarapan. Lepas tu hari ni ada kerja sikit. Kerja menyusun kayu sibuk lah. Kemudian kapun lah. Pergi pada pukul 9:30 pagi, sampai sana dah mulai pukul 9:30 dah. Sampai sana dah pukul 8. Pukul 9:56 itulah. Start buat kerja pada pukul 10 pagi lah. Tepat 10 pagi start buat kerja. Lepas tu itulah susun bubuh dah tu, terus balik lewat sikit lah pasal ada terus masalah JPJ ada di standby, dijaga di cabai Pak Alam tu. Jadi lambat sikit lah, terbantu sikit lepas Zuhur baru klik. Maknanya klik tu sebenarnya balik dalam pukul 2 lebih. Sampai di rumah tu dalam 2:30. 2:10 itu lebih klik. Sampai di rumah 2:30. 2:30. Dalam pukul 2 lah. Dalam pukul 2 klik tu lah sekitar dalam pukul 2 tu. Lebih kurang. Sampai rumah dalam 2:20. Bagai sampai 2:38 minit. Teh bagi kat 2 melalui Shopee Express ni. Melalui pos sampai pada pukul 2:01 minit teh. Itu semaya subuh pada pukul 3 teh. Semaya asar dalam pukul 6:30. Dalam pukul 6 teh. Lepas tu siap-siap terus pergi ke grafik. Dah ke rumah ada saya lah untuk review bagian-bagian tu. Jadi review dia untuk baby tu setahun dah tu. Lepas tu terus pergi ke grafik terus pergi sampai ke dia tu. Kau nak balik pergi grafik minum petai seperti biasalah aktiviti petai. Lepas tu sedang masuk maghrib tu dari 7:30 saya terus balik lah. Balik rumah tu terus mandi semayang maghrib. Lepas tu terus dan balik ni terus sampai ke sini lah. Terus mai ke sini 20 langkah sampai sini. 10 langkah lebih kurang 10 ke 20 langkah sampai sini. Tepat pukul 8 saat ni terus buat video dari report. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.